terindah tak lagi ku dengar. Saya ke bawah 72. Tinggi sikit lah pada kau. Cuba je. Tapi aku macam tak expect kan kau sebenarnya tinggi. Tu lah. Sebab aku tengok kau macam rendah. Tu lah. Selfie. Dia nak pergi ke Masjid Nabawi InsyaAllah. untuk menunaikan solat Isyak dan Tarawih. Rindunya daku kepada bumi Madinah, tak terubat walau sudah tiara. Subhanallah. Sekarang saya dan Mio nak jalan sekitar kawasan Madinah untuk mencari untuk kita berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Asal dia macam rasa air menitik? Macam mana? Ah, Alhamdulillah. Dia uish. Aku rasa sebab perubahan cuaca lah, kita sakit. Kat Jordan ni kan pasal sejuk, ni tiba-tiba panas. Ya, pandai. Assalamualaikum. Nomor. Allah. Ni kita ikut je Zmio bocah dia, tak tahu dia nak pergi mana. Yang bocah tu kau. Kalau aku hilang sekejap kau tu kau selesai. Apa dia? Karen dia kuat. Oh, Karen. Voltan tinggi. Sekarang tengah kirim SMS. Ni baru Apa dah? Asal aku baru nampak. Masih penuh. Dia tak ada aku sebenarnya. Hilton. Let's jujur bantai. Should go there first. When we terharu. Lah, kita tak tahu apa benda dia punya yang dia nak cari sebenarnya. Tapi kita ikut je dia. Kita ikut je sampai dia puas. Tengok tu, tak tahu lah dia cari apa ni. Penat ikut dia ni. Tapi tak apa, kita ikut je. Tu, tengok. Tahulah dia cakap apa. Kejam lah. Sekejap. Mana Kifa? Kif dah. Biong ni lapar, so kita makan dekat kedai Sunda. Kita dah pergi kita Moreh dengan keadaan hujan. Okay, ini sekarang kita nak Moreh, tapi sekarang ni tengah hujan. So kita duduk dekat luar sebab dekat dalam tu dah penuh. Bersama Biong kita makan. Kita sekarang nak mencari kabel charger phone. Okay, hari ini adalah Ramadan terakhir di Madinah dan kita sekarang menuju ke Masjid Nabawi untuk iftar jamaah.
Dia at least 3. Abang beli mah tak beli? Ha. Kira dia macam buka dengan sahur. Teman. Oh ni ke dia betul ni? Kata artis ni tak payah lawa-lawa tak apa.